Helmet busuk, helmet longgak, helmet mahal tapi tak selesa pakai. Ni, aku tunjuk. Malu geng, helmet dah mahal tapi still lagi menggunakan span dalam yang lama. Macam aku ni kan, contoh lah. Aku pun fikir takkan nak beli helmet baru, disebabkan oleh span ni saja. Jadi aku dapatkan Coolmax daripada kedai Pora ni, tapi dia amat membantu geng. Bubuh je dalam ni, dia pelapik helmet kita. So kita pakai lagi sedap lah. Tak longgar. Lepas tu kalau aku pakai ni selalu ke depan, disebabkan span dekat dahi ni nipis. Nampak dia dah koyak-koyak macam ni. Pakai pun dah tak sedap. Takkan nak beli helmet baru. Setiap kali helmet busuk, helmet span nipis, takkan nak buang. Sebab helmet-helmet ni dia ada kenangan kan. So dapatkan Coolmax, dapatkan dekat beg kuning lah. Dia ada velcro lagi untuk pelekat kat dalam span helmet hampa ni. Dapatkan RM11 je kot. Harga yang aku dapat RM11, nak RM10 dan kupang macam tu lah, lebih kurang. Dia boleh buka basuh tau. Dapatkan dekat beg kuning.